Perbezaan Fury Redemption dengan Fury Championship adalah Redemption ni lebih kepada kita nak tunjukkan bakat-bakat baru, and also orang-orang yang dah kalah, yang tak puas hati dekat Fury Championship hari tu, kita pilih siapa yang betul-betul nak fight, kita akan masukkan dekat Redemption. So itulah sebenarnya kita nak bagi exposure, kita nak bagi platform untuk orang-orang yang mungkin belum dikenali. So itulah fungsinya ada Fury Redemption. Wafi memang macam ni. Kadang-kadang kita orang punya actually redemption ni diorang plan sebab dia redemption. Dia untuk like macam nak redeem balik. So, sepatutnya benda ni tak patut besar daripada championship. Tak tahu mungkin the board of director dia masuk hantu tiba-tiba sebab ada orang cakap Malaysia tak boleh buat event setara international. So bila bos-bos baca benda tu tiba-tiba masuk hantu dek. Dia masuk hantu tiba-tiba kalau boleh tengok setup ini memang lebih besar daripada redemption, dan saya percaya siapa-siapa yang datang untuk Fury Redemption, korang akan dapat, I promise you guys can experience the biggest fight night of the year, and korang akan rasa, oh, kita kat Malaysia ke ni? Sebab apa? It's a level of international. Ya, so bercakap pasal international, alhamdulillah selepas Fury Championship kita membuka ramai mata dari negara-negara luar juga. Lebih banyak negara yang nak join Fury. So kita ada dari Iran, Afghanistan, Nigeria. So alhamdulillah, so rasa ini satu permulaan yang sangat bagus. Kita akan kembangkan lagi bakat-bakat ada di Malaysia dan juga masukkan lagi bakat-bakat dari luar negara untuk fight di Fury. Betul, Fi cakap pasal berkembangkan lagi tu, mungkin next event daripada Fury si apa lagi yang upcoming event. So we are planning for Fury Championship Vol 2 insyaAllah by mid next year. So doakan. So I think semua orang faham kita akan buat yang terbaik. So kita just harapkan semua orang bagi support, full support, menunjukkan yang Malaysia deserve this event, this big event. So minta tolong and minta kawan-kawan semua yang kat rumah, penonton-penonton, and korang boleh komen. Kita bersedia untuk perbaiki daripada pelbagai sudut pun untuk memperbaiki kita punya Fury ni. Betul. And insyaAllah kalau kita mendapat sambutan yang baik untuk Fury Redemption, okay, insyaAllah untuk next Fury Championship kita ada 12 bout and semuanya top star, top fighter yang kita akan bawakan kepada anda, dan insyaAllah location dia bukan dekat sini. Pandai-pandai ada orang baca meming. Oh, okey. Wafi, next event maybe nak ajak banyak petarung Thailand ke ada? Ya, I mean yang tu kita dah ada lah senarai-senarai, orang kata contoh ataupun senarai-senarai pendek yang kita dah letakkan siapa yang kita nak lawan dekat Fury Championship Vol 2. Tapi let's just focus on Fury Redemption, dan saya rasa ramai fighter-fighter yang bagus-bagus sebenarnya yang fight dekat Fury Redemption, dan diorang akan buktikan kelebihan diorang dan kehebatan diorang pada besok hari. Betul lah, nak fighter this edition macam mana Wafi dia? I think like I said, Fury Redemption untuk kita memberi peluang, dan saya rasa mana fighter yang membuka jalan ataupun buka reporter dia mana? Tolong pegang. Okay. So saya rasa inilah tujuan kita ada Fury Redemption. Kita nak bagi peluang kepada fighter-fighter yang belum dikenali. Sebab mungkin ada beberapa tempat yang diorang hanya memilih, okay, fighter ni kena ada fans, baru kita akan ambil. Sebab itulah kita memperkuatkan Fury punya IP ni. So make sure kita yang boleh bagi exposure kepada kita punya fighter-fighter. Kalau you guys tengok kita punya line up, korang tak kenal, it doesn't mean diorang tak bagus. Diorang bagus, cuma diorang tak cukup spotlight. Kenapa ada Fury Redemption? Kita nak suluh diorang supaya Malaysia lebih nampak bakat diorang, supaya dunia lebih nampak bakat diorang. InsyaAllah. I think kita boleh nampak ada bakat-bakat yang mungkin akan bersinar tak lama lagi. Yang kita nampak, macam saya nampak dekat Fury Redemption, kita ada Johan bagus sangat, attitude dia, karakter dia dekat atas pentas, and ada beberapa fighter lagi yang bagus-bagus macam Nya Kebar kan. So Hasbullah. So saya rasa bila diorang dah pandai bercakap, and then dekat atas ring, itu memang makanan diorang lah. Betul. Right. Okay. Right. Thank you.